Baiklah, langkah pertama, mari kita ambil ukuran badan. Iaitu pertama, ukurlah bahu. Ukur mengikut keselesaan pemakai, iaitu pada hujung bahu kanan ke arah kiri. Ukur kelebarannya menggunakan ukuran dalam inci. Katakan ukuran bahu adalah 14 inci. Seterusnya, labuh baju. Sebagai contoh, labuh baju adalah bermula dari bahu sehingga ke labuh yang dikehendaki. Kebiasaannya baju kurung pahang tidak perlu terlalu labuh. Kemungkinan atas lutut atau paras lutut ngam-ngam. Sebagai contoh, 39 inci. Pertama, saya ulangi. Bahu. Kedua, labuh baju. Seterusnya, ketiga, lilitan lengan atas. Lilitan lengan atas ini adalah di sini. Ukurlah secara ngam-ngam, tidak terlalu ketat dan tidak pula longgar, iaitu ukuran sebenar. Kedudukannya adalah antara siku dan ketiak, bukan pada ketiak dan bukan juga hampir dengan siku, iaitu pada bahagian yang paling besar pada lengan atas anda. Contohnya, hasil ukuran adalah 10 inci. Baiklah, seterusnya, labuh lengan. Labuh lengan bolehlah diukur bermula daripada bahu hingga ke labuh yang dikehendaki oleh pemakai. Sebagai contoh, 21 inci. Baiklah, seterusnya, adalah lilitan dada. Ukurlah lilitan dada, iaitu pada sekeliling dada, pada bahagian kemuncak. Ukurlah secara tepat atau ngam-ngam, tidak ketat dan tidak pula longgar, iaitu ukuran asal. Sebagai contoh, lilitan dada adalah 36 inci. Dan akhir sekali adalah ukuran bahu ke pinggang. Ukuran bahu ke pinggang ini diperlukan kerana kita perlu mengetahui berapakah panjang daripada bahu ke hujung kekek, iaitu di sini. Katakan ukuran bahu ke pinggang adalah 14 inci. Catatkan 14 inci. Baiklah, semua ukuran sudah pun disediakan, iaitu pertama bahu, kedua adalah labuh baju, ketiga lilitan lengan, keempat labuh lengan, kelima lilitan dada, dan akhir sekali keenam ukuran bahu ke pinggang.